Lah. Duh. Bintulu, jiwa dan raga, you will never be alone. Padang saksi semangat membara, you will never be alone. Kuatkan tekad, setiap langkah padu dan erat, ringan di jinjing, pikul yang berat. Kehebatanmu obor perjuangan, jiwa yang satu terpancar harapan. Biva Bintulu, jiwa dan raga, you will never be alone. Padang saksi semangat membara, you will never be alone. Kuatkan tekad, tetap tabah menjulang harapan. Kejayaan besar kekal di tangan. Langit malam bersinar bintang. Biva Bintulu sukar ditantang. Biva Bintulu bersemangat tinggi, bangkit bagai mentari pagi, menyelah terang, bersinar di barat. Bersama kita melangkah kenangan. You will never be alone. Pas kita nampak tambah. Duka tidak. Dulu yang galas tugas kita. Assalamualaikum, selamat petang, selamat hari Ahad, selamat hari Ibu kepada yang menyambut hari Ibu. Semestinya kita menyambut hari Ibu tu guys, hari di mana permulaan kita dalam dunia tu. Okey, ibu adalah orang ataupun individu yang melahirkan kita di dunia tu. Okey, ingati jasa ibu kita orang.
Kalau boleh hari tu kita orang seorang-seorang cium ibu kita orang ya. Okey. Ya, adalah orang yang berkorban untuk melahirkan kita di dunia tu. Bukan berkorban melahir je. Mau jaga kita sampai besar guys. Okey, beri makan, jaga demam sakit kita. Kita kena kenang sikit ya. Jangan berjahit dengan mak kita. Si bagus. Okey, perlawanan pada petang tu. Perlawanan di antara pasukan SPCT dan Umbasta FC. Okey, perlawanan tu memang antara perlawanan yang kita boleh pada si tahu si dua ada bertemu si edisi lepas, tapi tu lah perlawanan di antara pasukan SPCT yang kita nak gadis tu warna pink hitam bajunya, dan Umbasta okey sudah mencipta satu kemenangan. Sebelum tu menewaskan pasukan Ebara. Tapi ya memang bergigit game ya guys. Okey, terima kasih ibu, terima kasih juga Amin Mulalamin. Okey, terima kasih Atok 9 hadir, terima kasih. Untuk permulaan kita akan mulakan dengan scoreboard lock. Aduh. Baru dia masuk berarti guys. Okey ya, baju sidanya. Selamat lagi akan dimulakan perlawanan pada petang tu guys. Dapat alamat-alamat tadi. Sebab untuk review sida carta kedudukan dan penjaring apa semua, kita akan cuba mula review hari esok lah. Okey. Gambar mana? Enggak. Kau pandai nyambut ni nah. Okey, untuk perlawanan di sebelah nun, WFL bertemu dengan pasukan apa? WFL itu. Lupa. Baru dapat list tu guys. Yalah, ada bingung sikit tadi. Okey. Jadi terima kasih. Okey, terbaik. Akan dimulakan. Okey, view kali tu maret terlalu jauh guys. Hari tu insya-Allah okey je kita mula tu. Moga hari tu okey je sebab hari tu panas dan redup lah sikit. Sikit-sikit panas, sikit-sikit redup. Akan dimulakan oleh itu dia. Terima kasih Akau atas bantuan. Dimulakan. Ada happy sikit. Perlawanan pertama. 100 plus daripada Akau. Bermain pada pukul 2.30 petang tu adalah cabaran guys. Okey, semua cabaran senang, memang mencabarlah. Dengan cuacanya, dengan keadaannya. Bermula dengan pasukan Umbasta menguasai bola masa tu. Solomon turun ke debah. Okey. Pada Eomos apa namanya tadi Eomos Jawin. Tapi SPCT cuba mengatur gerak kini tu. Serangan dibuat daripada SPCT menerusi pemainnya bernombor 26. Dapat dirampas bola ya. SPCT yang kita sedia maklum, SP adalah short form kepada Sungai Pelan, Sazwan. Dan kepada pemain Justin Gasing di sia. Meren. Erikson lepas, ada serangan yang dibuat di situ. Menerusi Desmond, pemain muda guys, umur baru 17 tahun. Masih nombor pemain. Siapa ni kau? Desmond offside di sia. WFL versus Sapo. Ya betul. Siapa yang mau nanggal live di KKB ada WFL bertemu dengan Sapo. Start sama kan? 45. 45 ah. 2 42.
2.40. Akan dimulakan sebentar lagi perlawanan di KKB ya guys. Boleh pergi Sunstream. Oh, cantik Desmond. Ada peluang di situ. Laju Desmond dalam kotak penalti. Masih lagi dalam permainan. Desmond ke belakang. Main yang aktif buat separuh masa pertama tu iaitu Justin Gasing untuk SP City. Gary turun ke debah. Ada perlawanan kedua untuk Umbuster dan perlawanan sulung untuk SP City pada minggu kedua tu. Saingan dalam grup apa sih dah tu? Buat dah. Baik umur selawan Afrika ya. Tajak Mirai. Open age. Umur terbuka, okey. Kita ada kategori umur di dalam Liga Piala Presiden tu guys. Memang terbuka kepada semua peringkat umur. Okey, tapi limit daripada 16 tahun ke atas. Hantaran masuk. Inah pula. Slow Inah yang tim Inah. Masih lagi Syarut seawal minit tu guys. 3 minit masih lagi bergelut di tengahnya. Namun ada serangan yang dibuat di situ. Daripada Brian Leon tadi. Bola dikeluarkan terus. Untuknya yang admin katakan Justin Gasing tu guys. Justin. Solomon. Alak. Sazwan tu adalah pemain muda daripada SP City guys. Banyak juga mewakili Bintulu pun ada. Pertandingan futsal apa semua. Oh, kena tangan di sia. Pengadil Nasir Yusof memberikan sepakan cuma kepada pasukan Umbuster pada minit ke-5. Solomon akan cuba mengambil sepakan tu. Tendangan Solomon okey, melimpasi palang di sia. Boy meninggal. Boy kita sesi dulu. Nazrin. Mana dia? Dia kan dekat saya mau. Ada balik Bintulu kah? Wais, bila ini? Innalillahi. Baru elok. Mencari Desmond di sia. Clearance terus dibuat untuk mengeluarkan bola ya dari kawasan bahaya guys. Masih lagi dalam permainan di situ. Jawin, Ayumos Jawin Sidem.
Siapa rep center akan lutap? Nasir Yusuf. Nasir ke? Nasir. Nasir lagi. Cuba untuk melakukan gerakan mencari Justin tadi. Aziman. Taran kepada Lian di sebelah Nun. Jawin. Okay, ada gerakan yang dibuat Mel Fredrickson dari sebelah tu. Membuat cubaan terus daripada Mel. Tangkap kemas bola ya. Ada aja sidak sunstream. Oh, peluang daripada Lian. Masih lagi bergelut di situ. Bagaimana Lian? Oh, bola dapat dikeluarkan di sia. Aduh, terlebih pusing aku tu. Lian diterbangkan dari Kuching guys. Pergi ke Bintulu untuk main bol. Baru sampai malam tadi Lian. Dipalkan sudut. Keluarkan. Justin turun ke bawah. Sepuluh minit itu kita dapat nanggak Buster udah menguasai sedikit kelebihan dominasi di bahagian tengah guys. Solomon Raziman ada di tengah ya untuk membantu. Selain bantuan daripada Lian dan Mel Fredrickson. Gary ke atas. Right about now. Telefon masuk ni dah. Hadir Min. Terima kasih Padi FC hadir. Penalty. Adik. Penalty guys. Nasir memberikan sepakan penalti kepada pasukan SPCT pada minit ke-10 tu. Hasil serangan sulung yang dilakukan oleh pasukan SPCT tadi. Admin tengah ada orang call nombor tu tadi. Pandai-pandai je telefon nombor tu. Aduh. Okey. Gary. Mungkinkah Gary akan mengambil sepakan tu? Peluang untuk SPC team dahului tu guys. Gary. Oi, melepasi palang tendangan daripada Gary. Keselamat pintu gol Buster. Ajai Kabo! Ajai Kabo! Sepakan gol. Belum lagi gol. Masih lagi kosong-kosong tu. Mel. Tahan ke atas mencari Desmond. Serangan balas lakukan oleh pasukan Buster kali tu. Dalam kotak penalti Desmond. Tendangan Desmond melepasi palang guys. Okay. Desmond sudah coba first trialnya. Akan ada lagi trial selepas tu. Kat padang mana mereka main ni? Aduh, tengok jadual dekat Stadium Bintulu, okey? Sepakan gol.
Satu peluang keemasan pada minit ke-10 untuk SPC Team Dahuli. Dengan sepakan penalti tadi, mungkin Gary masih menurunkan suhu ataupun meter gramnya tadi. So serangan balas, mencari Lian di situ. Oh, Desmond. Sekali lagi peluang memberikan kepada Desmond. Dua orang penggempur Umbuster yang perlu dikekang di situ. Desmond dan Lian, guys. Masih lagi Desmond agak ke debah. Okey. Selamat. Diselamatkan oleh penjaga gol di sini. Tendangan terus ke atas. Pada Jawin, naik ke atas pada Mel. Itu adalah pemain tengah yang Demos tu, guys. Dua orang, Demos dan Solomon, sentiasa berada di tengah untuk memastikan keadaan tengah terkawal. Lian, hantaran terus ke atas. Mel sudah kembali ke posisi asalnya, so susah untuk bergerak ke depan tadi. Selepas perlawanan untuk Project Park akan bertemu dengan Baram FC, guys. Perlawanan pertama Project Park dan kedua untuk Baram FC. Baram FC. Gary pun kedebah kepada Andreas. Andreas hantaran pada Marvin. Masih lagi Gary cuba untuk membuka perlawanan pada center back Captain. Tahan ke atas. Ding. Lian cuba naik pada Ding, overlap di situ, antaran ke tengah. Mel. Bola terus dikeluarkan. Nelson Manchester Leo. KKB ada live ke mana? Ada. Okay, buka Sunstream. Hari tu ada live di KKB. Boleh follow, boleh pergi page Sunstream, guys. Akan sudut. Keluar dan sepakan gol untuk pasukan SPCT. Selepas 15 minit kita dapat nanggap penguasaan bola daripada Umbuster tu, guys. Semestinya akan mencari kemenangan kedua untuk terus selesa di bahagian di atas carta Liga. Serangan balas daripada SPCT. Namun bukan senang cabaran untuk Umbuster melepasi halangan sida SPCT tu, guys. Perlu melepasi 90 minit untuk mendapatkan keputusan kemenangan. Ada kekasaran di sini. Gary panggil oleh Nasir untuk teguran yang pertama. Sepakan cuma akan diambil oleh Ding. Berikan kepada Jawin. Apa dirampas di sia. Gary. Peluang untuk SPCT. Terus menendang ke atas daripada Gary tadi. Lian mencari Desmond. Sentiasa dikerah anak tu untuk berada di hadapan, guys. Sebab bola memang hantaran ke depan aja. Si perlu untuk Desmond menggelecek bola ya. Cuma hantaran perlu tepat daripada sidak supply tu. Desmond. Oh, Desmond. Offside this ya.
Terlebih awal offside Desmond di sia tadi. Gol berapa Sida Ansumba main min? Tengok jadual. Kita orang dalam page admin banyak info-info yang disalurkan sebelum tu guys. Okay, live tu apabila kita dah bersedia dengan info tenaga live bawa CD kan. Pukul 4.30 kelak Sida main. Mel. Patahkan oleh Gary di sia. Masih lagi Mel. Gerakan cantik mencari Desmond. Toknya. Desmond sekali lagi offside guys. 2 kali offside Desmond di kedudukan yang cantik untuk Umbuster mencipta peluang tadi. Tapi Desmond perlu lebih peka dengan pukat-pukat yang dipasang oleh Sida SPCT tu. Nasib Seda Ampurau main kali tu. Sazwan. Hantaran pada Gary. Cantik gerakan daripada Gary. Untuk melepasi Jawin di sia. Kali lagi peluang untuk SPCT. Cyril Anyi penjaga gol untuk Umbuster. Lian sekali lagi cuba untuk mencari ruang, hantarannya disekat di sia. No Tuyang, no Pati. Si nampak Tuyang. Tuyang cedera guys. Adanya. SPCT tu tim dari mana Min? SPCT tim dari Sungai Pelan. SP bermaksud Sungai Pelan. Di Sungai Pelan komuniti terlalu ramai guys. Ada bandar baru di sini sebenarnya. Solomon sekali lagi mencari Desmond. Tenang aja pertahanan pasukan SPCT tu. Gary. Sazwan. Keluarkan. Bola oleh Zakaria tadi. Mel. Kali tu Mel dibantu di sia oleh Damos. Tendangan Damos tinggi aja terus dalam dakapan penjaga gol. Gary Sating. Bekas penuntut Attack Bintulu guys. Advanced Technology. Pernah bermain dengan pasukan admin satu masa dulu. Tahan ke atas mencari Lian Simpong. Heran mengeluarkan bola ya. 21. Okey, water break. Untuk kita orang yang ada nanggal live di sebelah nun, tolong update dengan admin juga guys. Keputusan semasa di KKB, okey. Admin rasa satu game aja ada live. Lepas ya antara Kayana dan Umbuster, bukan Kayana dan apa nama sikit? Ansumba. Mungkin si ada.
Jap guys. Jap. Gabriel Gibson. Desmond. Lakkan di sia sepakam cuma untuk pasukan SP guys. Ada rampuhan dari belakang. Terima kasih FC Hadil Amin. Terima kasih Tiger Chengsi. Oh terbaik. Terima kasih main nari-mari. Memang steady laju game yang admin dengar. Dan memang game dua-dua menarik lah mari. Okay. Berbalas-balas pantun. Teruskan usaha untuk menguasai grup kita orang. Jadi tu Solomon terlepas tahan bola tadi daripada Ding. Gary, pemain tengah yang sentiasa aktif Gary tu guys. Box to box. Tapi kalitutnya lebih kepada center. Susah untuk pasukan SP City melepasi 4 pertahanan pasukan Umbasta kalituk. Sazwan. Tangan pada Gary di tengah ya. Lalu cepat daripada Gary untuk membuka ke sebelah Nun. Azwan. Teruskan pada Mel. Mel Fredrickson, Desmond dah naik ke atas. Ke belakang sedikit hantaran daripada Mel tadi. Diteruskan permainan tu. Andreas ke atas. Hantaran tadi kepada Justin Gasing. Rakan dapat membantu. Popueski terbaik. Terima kasih. Baju putih kat Umbasta. Yalah kan. Pecah dah color kan. Mun di tanggal situ. Kira ke dia lah. Umbasta tu kira baju coklat sebenarnya. Baju brown. SP City ada warna hitam dekat baju lah. Okay. Warna hitam dan warna pink. Antaran. Oi bahaya di situ Mel. Sekali lagi Lian. Sepakan cuma untuk pasukan Umbasta
Brian Lian dikasari ataupun ada terjahan daripada Glover tadi. Tutup adalah peluang untuk Buster guys. Sada Milo kami nada. Akan diambil oleh Mel Fredrickson. Aduh, terkena palak. Cium bola tadi guys. Berkatnya cium bola si sampai ke ujung. Ciuman pertama bola tadi. Perlawanan dah berlangsung 28 minit. Bagi kita orang yang mau mengikuti perlawanan di KKB, boleh pergi ke page Sunstream guys. Okey. Ada di sini. Okey, peluang di situ sekali lagi. 2 kali tendangan yang dibuat oleh Damos Aga. Kali kedua pun sama juga tinggi. Gibson Guna, penjaga gol. Gibson Guna, penjaga gol SP City guys. Cyril Anyis adalah penjaga gol Sida Buster. Antik gerakan solo yang dibuat di situ. 3 sekali pertahanan Buster datang untuk menghalang pergerakannya. Lontaran masuk. Alan mencari Desmond. Laju gila Desmond daripada bola tu. Nak tinggal bola. Gerakan di situ mencari Mel. Dalam kotak penalti Mel. Masih lagi. Bertiktok di sia tadi. Tendangan terus terkena tiang. Masih lagi dalam permainan bola tu. Mel. Lagi. Tangan ke tengah. Tandukan pada Lian. Desmond. Bola keluar guys. Dua kali kita naga Desmond terbaring selepas perebutan bola ya. Desmond cekal dan tabah. Kali tu bertembung dengan Gibson Guna. Penjaga gol SP City okey. Desmond okey. Dah ada rakaat dah sebelah ya. Pokok. Okay, Gibson keluar terus untuk menangkap bola ya guys. Jawin turun ke debah kepada Ding Zakaria, Zakaria Jawin. Serangan sekali lagi. Tahan pada Desmond. Buat kesekian kalinya Desmond sekali lagi. Offside di sini guys. Ada pertukaran yang akan dibuat di situ.
Pemain nombor 29 akan dimasukkan, iaitu Joseph Rawing. Oh, belum. Masih diteruskan. Tengah jam sudah berlalu. Mel. Lepas lagi sekali bola daripada Mel. Hantaran memang ada kepada Mel. Solomon. Cantik hantaran mencari Brian. Brian! Buyo. Brian, kau bahaya. Lu kira kita sama kau tu. Tindakan berani Brian membuat tendangan dari sudut yang agak suka, guys. Ni tahu rezeki katanya. Gol. Macam ni apa? Tapi bola melepasi sedikit daripada sasaran. Ding bekas pemain Kebulu FC. Wah, Nicholas Paul. Terima kasih atas maklumat. Ding Bakan. Kebulu siang dengan ludang. Banyak ludang di Kebulu Kelebuk, Kebulu. Kelebuk kau Kebulu. Aduh. Okey. Saya lagi. Cantik hantaran tu. Seril keluar. Masih lagi dapat diselamatkan bola ya, guys. Bahaya hantaran lintang macam ni. Dominasi balik kepada pasukan Umbuster. Hantaran mencari Mel Fredrickson. Sepertinya Sidak ya sudah alert dan berani untuk merangkap offside pemain-pemain Umbuster tu, guys. Sama aja baju satu. Si Son mun dalam ya tu real pun adalah beza sikit. Cuma yalah tepon tu kali. Si high resolution. Kali lagi Desmond terlepas bola ya. Cuma kita dapat nangga hitam je lah yang membezakan lah. Hitam seluar hitam dengan seluar putih ya kan. Mel. Cuba untuk bermain dengan Damos. Okey. Dapat dilepasi di sia. Ding. Cantik Ding. Terupas di sia untuk Brian. Gol. Pada minit ke-35. Brian Lian menjaringkan gol pertama untuk Umbuster. Hasil tupas yang cantik daripada Ding Bakan dari tengah. Okey, Brian Sid dikawal pada Masaya lalu mengulurkan umpan yang cantik untuk menangkap ikan ampurau yang pertama untuk pasukan Umbuster mengajai kabuk si Datuk. Selepas 35 minit, guys. Oh, hantaran cantik di sia. Seril dah keluar cuba untuk menangkap bola ya. Lagi dalam permainan. Okey. Mel. Tahan pada Damos. Okey, Ding ada membantu. On ke debah. Diteruskan. Ada gerakan cantik daripada SP kini tu. Si pemain nombor 29 iaitu Joseph Rawing tadi, guys. Kali tu serangan balas yang dilakukan Nusi Damos. Hantaran kepada Brian. Kini tu Desmond. Tackle di sia. Desmond buat kali ketiga terbaring dan dijatuhkan. Kali tu oleh pemain nombor 16 iaitu Andreas Adrin. Sepakan cuma untuk pasukan Umbuster.
Solomon ataupun Demos. Akan mengambil sepakan tu. Demos. Tendangan rendah aja Demos. Ryan. Tahan ke tengah. Cantik. Gol. Gol kedua daripada Ding rasanya. Setelah 3 minit menyaingkan gol pertama, gol kedua terhasil. Pas skor Ding. Ding. Ha? Desmond skor. Okay, Desmond skor guys. Ryan skor pertama, Ding kedua, Desmond kedua. Desmond pernah bermain di Johor guys. Desmond tu mewakili pasukan negeri dalam MSSM. Itoknya menunjukkan taringnya di Stadium Bintulu bermain dalam usia terbuka Open Age. So semoga Desmond lebih maju jaya selepas tu. Gary membuka permainan, hantaran terlalu kuat Gary. Tiada rakannya dapat menyambut bola ya. Allah, sorry. Salah skobot. Okey, sorry. Nasib kita orang ada komen dek. Abang Igau. Okey. Sorry. Ajang. Sorry. Ah. Sepakan sudut untuk pasukan Umbasta. 41 minit, ada 4 minit lagi. Solomon. Luarkan bola ya. Kawan masuk. Betul lah. Pernah lah. Oh. Baru gol. Tu ya. Yang tadi saya pakai kan? Ni ada. Oh. Offside. Selain bunyi ni, ada ya lah tek. Mel Fredrickson perlu membeli pakai ngejek kereta ya. Pakai tinggi sikit. Menang masa tu. Totos daripada Lian tadi. Gary.
Ade Naim. Solomon mencari Fredrickson. Okey, Mel Fredrickson cuba untuk membuat hantaran pada Lian. Hantaran ke tengah Lian. Desmond sekali lagi terjatuh dan bukan cuma untuk SPCT guys. Akbar Daeng Ngemba, Project Park FC main jam berapa? Main pukul 4.30 kelak. Turun. Salamin Zamzam. Assalamualaikum salam. WFL dan Sapo masih lagi seri connected di KKB guys. Terima kasih atas maklumat yang diberikan oleh Atok 9. Gary pada Stanley cuba untuk menghantar ke atas. Dan pemain yang baru Tok Joseph tadi. Okey. Tenangan Justin tadi dihalang Desia terkeluar dan memberikan sepakan sudut untuk SPCT. 45 minit guys. Tinggi tendangan daripada Justin dapat ditangkap kemas oleh Cyril Anyi. Raziman pada Brian mencari Mel kini tu. Banyak nampaknya ayam di situ guys. Yang udah tertangkap. Offside banyak gila. Sayang, hantaran udah ada dah ya. Offside. Bahaya Cyril keluar tadi. Okey. Oh, cantik tendangan tu. Sayang si menepati. Tamat separuh masa pertama kedudukan SPCT 0 Umbasta 2 guys. Okey, jaringan dilakukan oleh dua pemain iaitu Brian Lian dan Desmond. Dua penyerang pasukan Umbasta yang menghasilkan gol pada petang tu. Untuk keputusan semasa di KKB, kedudukan masih lagi 0-0 di antara pasukan WFL dan Sapo guys. WFL dah menang di perlawanan pertama setidaknya. Sapo adalah perlawanan pertama setidaknya pada hari itu. Okey, kita berhenti rehat sekejap. No. Kelak Project Park kelak. On Swiss. Baram bila main bos? Sylvester 1. Lepas game tu kita ada 45 minit lagi. Okey, untuk game curi ayam banyak mintul. Biasalah biawak. Telur ayam penting. Okey, permainan selepas tu guys. Pukul 4.30.
untuk perlawanan di antara pasukan Project Park dan Baram FC. Untuk kira Super Sunday pun game. Okey. Lepas siap pukul 7 malam Newcastle bertemu dengan Chelsea. Ya pun Super Sunday juga. Walaupun sudah dinobatkan kejuaraannya, tapi game tu memang power lah. First league Newcastle menang 4-1. Second league kita belum tahu lagi. Zamzam, terima kasih atas kurniaan starnya. Support admin. Pakai tambang pergi Miri untuk Nangga Kuching City main guys. Kita orang mau support admin lah. Support. Untuk star lambat sikit guys. Mau tunggu sampai hujung tahun buat dapat duit dia. Banyak dia. Banyak mau dikumpul. Goyang goyang. Goyang goyang. Akau punya pasal. Viva Bintulu, jiwa dan raga. You will never be alone. Padang saksi semangat membara. You will never be alone. Kuatkan tekad. Setiap langkah padu dan erat, ringan dijinjing, pikul yang berat. Kehebatanmu obor perjuangan, jiwa yang satu terpancar harapan. Viva Bintulu, jiwa dan raga. You will never be alone. Padang saksi semangat membara. You will never be alone. Kuatkan tekad. Tetap tabah menjulang harapan. Kejayaan besar kekal di tangan. Langit malam bersinar bintang. Viva Bintulu, sukar ditantang. Viva Bintulu, bersemangat tinggi, bangkit bagai bantai pagi, menyelah terang, bersinar di padang. Bersama kita melangkah kenangan. You will never be alone.
Boris perlawanan mencari Sylvester yang tidak kesampaian dapat dibitas oleh Marco Romario. Ni nak. Pemain pertahanan kanan yang banyak melakukan tugasan di separuh masa pertama. Lepas Firdaus Saiful Arifin, namun offside pula. Antara Morizat, Effendi terlepas. Zainul Arifin mewujudkan dapat melakukan percubaan namun kedudukan Zainul Arifin sudah pun offside sebenarnya. Mason cari idea Stephen belum keluar. Aiman Amirul terus hantar Abang Ifwan. Mason belum hati-hati. Abang Ifwan lepas keluar. Abang Ifwan sayang sekali. Woi. Abang Ifwan, Abang Kabung. Sampai Mason lepas Ifwan. Lanjutkan percubaan mencari sudut sebelah kanan silent, namun sedikit tersasar. Sayang sekali untuk WFL United. Abang Ifwan perlu lebih tenang, perlu lebih tajam selepas ini. Ini Stephen Zainul, St. Thomas follow up. Zainul masih lagi Katek cuba mencari St. Thomas, namun selesaikan. St. Thomas sudah pun ada sedikit pengharapan, agak sukar sebenarnya. Minit 44, 0-0. Namun di 10 Okay guys, baru masa kedua akan dimulakan sebentar lagi. Main udah masuk ke padang. Hiburan kita hujung minggu guys. Siapa-siapa yang ada tabas boleh ajak sempena Hari Ibu tu. Okey, diucapkan selamat Hari Ibu kepada semua. Siapa skor tadi Min? Anthony Kom. Yang skor tadi adalah Brian Lian dan Desmond. Desmond Aga. Abangnya Damus Aga pun bermain juga. WFL 110. Terima kasih Abuk Igau atas update. Semestinya di minit-minit akhir tu rasanya. Jaringan yang dihasilkan oleh sida WFL tu. Munsik Abang Ifwan skor Morizat. Munsik Morizat Zainul. Akan dimulakan sebentar lagi guys. Separuh masa kedua dimulakan. Tendangan Joseph tinggi ke atas tu tadi. Justin
Ramos pada Solomon terlepas di sia. Joseph Rawing pada Mosmeri. Masih lagi Mos. SPCT mengatur gerakan Genetok pada Sazwan. Terlepas Sazwan. Joseph. Hantaran pada Andreas. Turun ke debah. Kepada Gabriel. Coba menghantar ke atas. Mencari Justin sebelah Nun. Keluar lontaran masuk untuk pasukan Umbasta. Sayang keyanangan Unsumbar guys. Saya ada orang dapat menaja setidaknya pun live ya. Menada best game ya. Unsumbar pun team power juga. Naik ke atas. Pada Ding, naik ke atas kepada Desmond mencari Lian, laju Lian di situ, dua pertahanan SP. Diteruskan permainan tu. Andreas pada Sazwan membuka perlawanan ke sebelah Nun. Dua pemain SP City menunggu. Tahan ke atas. Mosmeri dalam kotak penalti Genetok. Lagi Lian. Berjaya melepasi pangkat Perswat. Lian pantaran pada Desmond tapi ada dalam kedudukan offside. Perlu ada persefahaman sudah dua tok sebenarnya guys. Keluarkan dari kawasan bahaya. Andreas bola daripada Hernandez tadi guys. Pemain yang baru dimasukkan separuh masa kedua tu Hernandez. Solomon. Okey, Hernandez stay ke atas. Senang ajak bola yang dapat dikeluarkan. Mosmeri. Saya bergelut di sia. Together 9. Gate 9. Gate 9. Cyril. Cemas sedikit pintu gol Sida Umbasta tadi. Penalti yang asyik masuk. Ada tolakan yang dibuat oleh Errol Hernandez. Menjatuhkan Marvin. Apa Gerald? Siapa live?
di PPFC. Aduh, tolakan di sia guys. Tendangan ding. Kawan kuang kemas Malaysia dikeluarkan masuk dalam kawasan SPCT Kedetok. Lian pada Desmond, keseorangan cuba melarikan bola dalam kotak penalti Kedetok Desmond. Sekali lagi tendangannya dihalang di sia dan sepakan sudut untuk pasukan Umbasta. Solomon. Cantik tendangan Solomon. Peluang di sia. Masih lagi bergelut. Oi. Oi. Ball. Zakaria Setiong dipanggil menghadap pengadil untuk menerima amanat dan nasihat teguran murni daripada Nasir Yusof. Kayana main dekat KKB. Betul. Lepas tu Kayana main lawan Ansumba. Tapi live mungkin si ada lah. Si tahulah, depends. Kalau ada yang menaja live Sunstream ya, akan ada live pertukaran guys. 42. Fernando dimasukkan. Damos direhatkan untuk 50 minit permainan tu. Kawan masuk. Osmeri cuba untuk melepasi 3 pertahanan pemain pasukan Umbasta. Bola dapat kembali kepada Umbasta membuat serangan di situ. Solomon upas. Masih lagi diteruskan pemain tu. Cantik dapat melepaskan diri di sia. Ariel Hernandez terlepas lagi sekali. SPCT cuba untuk menggantung gerak. Joseph membuka ke sebelah nun. Cantik hantaran daripada Joseph, naik ke atas. Offside. Meramat Davison menyerang pasukan SPCT. Ding. Ariel Hernandez. Cobaan lagi sekali, Ariel terjatuh di sia dan sepakan sudut untuk pasukan Umbasta.
Gate 9 nombor 4. Seperti biasa Solomon akan mengambil sepakan tok. Luang. Kena tangan pemain Umbasta Disia guys. Sepakan percuma untuk pasukan SP City. Justin. Nama Justin mengingatkan admin dengan Justin Layang guys. Tok memang pemain yang super scoring machine satu masa dulu. Lontaran masuk untuk SP City lagi sekali. Set. Bahkan laju naik ke atas. Desmond teragak-agak takutnya offside. Tagi hantaran ke tengah. Dapat ditangkap kemas oleh Wak. Keluar bola ya. Tiga 13 minit. Masih ada lagi setengah jam untuk perlawanan tu. Posisi bahagian tengah. Kali tu SP City lebih banyak mengawal di bahagian tengah ya. Cuma terlalu lama menyimpan bola, so Sidak Umbasta ada masa untuk turun sebenarnya guys. Muhammad. Solomon. Lepas pada Ariel Hernandez naik ke atas. Ariel tahan ke tengah. Dikeluarkan bola ya. Dan masuk untuk SP City. Umbasta, sorry. Mel idola, betul. Mel lebih tenang di second half. First half Mel banyak bekerja keras untuk menembusi pertahanan pasukan SP City sebenarnya. Kali tu Mel banyak membuka ruang aja lagi guys. Okey. Bukan untuk mencipta ruang, untuk membuka ruang pada pemain-pemain yang masuk ke dalam. Keputusan 1-0 di KKB. Mungkin ada pembaharuan lepas tu kelak.
Sebab sidangnya akan bermula selamat lagi untuk separuh masa kedua. WFL mendahului pasukan Sapo di KKB guys, 1-0. Ui, bahaya hantaran tu. Ryan terus merapat. Dan pada Sazwan dari sebelah tu. Cantik hantaran daripada Sazwan mencari Justin tadi. Terlepas Justin guys. Dirampas bola ya oleh Ding pada Solomon. Pemain senior pasukan Umbuster terupas lakukan. Oi, jatuhkan lagi sekali Desmond. Tetapi Desmond memang berada dalam posisi offside di sia. Wow. Joseph. Okey, Cyril tenang. Ariel Hernandez pada Lian terperangkap offside lagi sekali Lian. Perlu ada pemain run from behind untuk cover pergerakan tu. So di sia kita akan cuba nangga transisi bola si dapat nak ke atas terus. Yang akan pergi ke tengah dulu untuk membuka ruang kepada Sidak Lian masuk. Kan? Yahya deny dimasukkan. Solomon cari Ariel Hernandez. Cuba untuk mempas bola Ariel. Ariel Hernandez. Ariel TB. Tu Ariel. Fernando pada Ariel. Aduh, kali tu Ariel macam tercedera guys. Tangan hantaran Joseph mencari Justin dan Mosmeri tadi. Serangan balas daripada Solomon. Kali tu kepada Desmond dari sebelah kiri. Bakal cuma untuk pasukan SPCT. Econ Hill, yalah tik. Desmond masih di bawah umur di sia. Wap Desmond dan sepagi dengan Desmond pergi Johor yo. Ai. Layangkan kad kuning pemain tu. 42 yang baru dimasukkan tadi guys. Kita cuba menstandardkan kejohanan tu guys. Ikut semua peraturan-peraturan agar kita mengikuti, okey? Mematuhi semua tu. So kita lebih proper lah. Si dapat semua kita try pula.
Siapa seorang lagi dari belaga dengan Desmond ni? Dia lupa dah. Cuba untuk menyerang dari segenap sudut. Namun admin percaya kini tu tim Ebara tengah nanggar sidak. Gol! Offside guys. Offside. Wayan sikit lagi menjaringkan gol ya, tetapi si dikira kerana berkedudukan offside sebenarnya. Fernando. Turun kepada gate 9. Ding. Arahan yang disalurkan oleh Ding ke barisan pertahanan sememangnya berkesan kini tu. Solomon sekali lagi mencari Desmond. Kali tu laju Desmond ke atas. Desmond tu perlu belajar bola on the run. Sprint sambil apa tu? Dribble bola ya. Ui. Punya kacak ya. Berapa kali lepas ya. Salahkan di sia. Jawin akan cuma untuk pasukan SPCT. Tukaran guys, 30 dimasukkan. Randy menggantikan Sazwan. Aziman, Solomon. Tu hantaran yang cuba dibuat pada Desmond, dirempuh di sia Desmond. So akan ada situasi bola mati yang akan diciptakan oleh Solomon lepas tu. Siapakah yang akan mengambil sepakan tu? Okey, Desmond mungkinnya akan mengambil ke diri. Si Ding. Ding Bakan. Cukup untuk menghantar bola ke tengah guys. Mengikut Ding. Oh, masih lagi. Wakan. Desmond. Solomon. Muka ke tepi. Aduh. Side lagi sekali guys. Ayam geprek. Ayam geprek.
KKB ada live ke tuan? Aduh, dah mau habis dah. Tolong jawab lo. Bukan cuma untuk pasukan SP. Randy akan mengambil sepakan tok. Dua tendangan daripada Randy. Water break, water break. Yoh, Atok 9 update daripada KKB. WFL 3 Sapor 0. Wow, 3-0 guys. Memang penyaring-penyaringnya macam Morizat ya. Morizat, Zainul, Abang Ifwan. Power dah tu. Abang Ifwan banyak berkelana je guys. Main di muka, main di Miri pernah, main di Bintulu juga. Pergi Sunstream tuan, pergi Sunstream. Okay, ada live di KKB. Pergi Sunstream. Dan mungkin ada lagi. Akan dimulakan permainan. Mason selesa setakat ini. Zainul ada main kah dengan tim ni? Tim WFL sidak Zainul main. Kuat sidak ya, striking force sidak WFL lah. Batula ini. Angan di sebelah nun. Apa betul ni? Yang ni untuk sebab ban. Kan yang ni. Cun, au kau, cukup. Projek pak pun kau. Projek pak kau ni ya. Macam projek pak. Rujuk ni first 11 kau. Anu tengah detik slow. Kalau pingat tanam mina-mina anak kena mot. Sorry guys. Nah, this no. Memang, muni kamu mujuk kalau mujuk aku first 11. Sarina nombor dia sebenarnya. Anak Selap ngak mujuk pak. Apa ni kau nulis dia nak bagi bar. Sanya lah. Nak pergi kelam ngak? Okey. Tik kanoinah lah kan? Pen kau.
30 minit, 15 minit lagi guys. Cuba untuk menambah jaringan si Datuk agar lebih berkedudukan selesa, sebab Sidak akan berdepan dengan satu lagi pasukan kuat guys, yang admin boleh madah pesaing hebat Ebara tu guys. Okey. Sidak pun belum ada menunjukkan lagi sebenar taring Sidaknya Ebara tu. Dengan Umbuster Ria dan sikit lagi, nang sikit benar lah. Ding. Tiger Chengzi update daripada KKB, 4-0 dah. WFL tambah gol, tambah nasi. Terima kasih Tiger Cheng. Olan kemas cuba untuk membuat gerakan solo di sia. Gibson keluar. Satu gerakan yang dibuat oleh Raziman. Tahan ke tengah. Terlepas dua-dua Lian dan Desmond saya tadi. Gerakan yang dibuat oleh SP. Tahan kurang kemas. Terlepas lagi penguasaan bola Sidaknya. Fernando turun ke debah pada Ding. Hantaran Ding dapat dipatahkan di sia. Tu pas yang menarik Mosmeri. Mosmeri, tendangan Mosmeri terbias kaki. Jawin memberikan sepakan sudut untuk pasukan SP City. 10 minit guys. Lepas tu admin off dan admin on balik kelak guys. Okay. Off dan admin on balik. Saya ada cubaan-cubaan yang tepat daripada SPCT buat masa tu. Ana. Ngak kali semuju. Desmond. Alam Desmond. Hantaran ke tengah. Okey, sekali lagi dapat dihalang di sia. Bahkan sudut untuk pasukan Umbuster guys. Apa game Katuk Min? Sorry masuk live. Katuk Project Park lawan Baram FC. Project Park lawan Baram FC. So admin off dulu. Kayak kita masuk balik, okey. Siapa admin sambung live terus.
17.95 ada live ke luar Warrior. Dah rezeki. Kalau main di stadium guarantee on. Kalau selain daripada stadium admin si cover. Udah ditulis panjang-panjang sebelum tu. Tendangan daripada Solomon. Wow, melepasi palang di sia. Joseph Wawing, pemain lincah. Yes, Joseph udah melalui semua ya. Dan kini tu Joseph lebih inverted. Tiba masa untuk Joseph mengangkat sidak anak-anak lagi. Membimbing sidaknya. Jawin. Tendangan Jawin melepasi palang. Banyak penonton di Sia Kabin. Banyak. Di situ aja ada 823 orang penonton. Belum campur live lagi. Dekat 1000 lah semua penonton di stadium. Okey lah, kalau Nangga lagi ada space untuk duduk di atas memang sejuk guys. Bukan sejuk, berangin. Nyaman di atas nun. Ada tingkat atas stadium, orang boleh duduk atas juga. Di tepi pun steady juga. Matahari pun si wapa nak kena. Bekal kuai ci, jangan si bekal kuai ci. Bukan. Juga kantuk. Keding dah ready. Cantik. Tapi dapat dirampas. Ada satu serangan pantas di sia. Nang ajak penjaga gol sidak pasukan. Apa lagi? 5 nombor dari Pesa. Apa lagi? Tekal gol. Hah? Tekal gol. Sialah, berapa lagi? 5 ah? 5. Okey. Kelak pula. Okey. Desmond. Membuka ke sebelah nun. Offside Ariel Hernandez. Ada pemain yang terbaring di sia. Petrus Jo. Adakah pungkas tu? Ada. Tiga pemain Umbuster bakal dimasukkan. Jason ada mainkah? Si ada. Jason masih lagi cedera. Buka ke sebelah tu. Dan sekali lagi kepada Desmond yang sentiasa dah teragak-agak dah kelitut tempatan. Lian peluang di sia. Perlu chip aja tadi. 5 minit. Fernando ke atas sekali lagi kepada Desmond. Masih muda.
berlaju dan bertenaga. Desmond perlukan lebih banyak pengalaman, guys. Justin. Sorry. Joseph. Hernandez. Admin tercari-cari sini Solomon gi katuk. Fernando bermain dekat dengan Gate 9. Cantik. Hantaran terus ke atas kepada Desmond. Oh, dapat dibit di sia. Masih lagi Desmond. Terjatuh dan si dapat melepaskan sepakan. Marvin. Lepas Marvin. Gate 9. Terkena tangan di sia, guys. Tulis dah. Alah. Bos iya. Hah? Projek kau? Oh. Pakam cuma, guys. Atau keren ikaw tayo niya. Projek pak dia. Salam. Ya paham kan? Contoh. Oh. Osman 22. Mana ni? Model yang tik. Selamat lagi, guys. Banyak pertukaran kali tu untuk 2-3 minit yang terakhir. Dan akhirnya dikeluarkan juga Desmond. Tiger Cheng Z KKB WFL 5 Sapor 0. Oh, sebelah tangan udah WFL tu. Banyak jaringan-jaringan terhasil daripada WFL tu, guys. Siapa nak ke penjaring sidanya? Morizat 2 gol sebelum tu. Morizat ke 2 gol? Pakam cuma untuk pasukan SP. Kalau diikutkan masa telah tamat. Kedudukan akan kekal rasanya untuk sepenuh masa tu, separuh masa kedua. Tendangan dari Marvin pun si menepati sasaran.
Okey, Yunus memberikan 1 minit tambahan masa. Steady Yunus. Dari belaga referee ya guys, jauh mata-mata untuk bertugas mengadili perlawanan pada petang tu. 3 jam perjalanan ke Bintulu. Projek ke lepas tu. Betul, projek lawan Baram. So admin stop lo guys. Off dan tamat separuh masa, sepenuh masa. Kedudukan Umbasta berjaya menundukkan SP City dengan 2-0. Jadi kita akan stop lo guys dan kita akan on balik dalam masa 5 minit. Okey. Sebab admin mau sikit video lah tiap petang. Dapat admin nak teruskan guys sebab admin saya ada jaminan bateri juga tu. Okey, jumpa kita orang lagi lepas tu. 5 minit saja. Alright. Okey. Assalamualaikum. Bye bye.